Hari ini kita berada di Aeon Big Mid Valley untuk event Coki-Coki Bobo Galaxy Puzzle. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak cuba kumpul bantal Bobo Galaxy Puzzle. Dapat ke tidak? Tengoklah video ni sampai habis. Kita beli satu kotak terus. Di event Coki-Coki ini, kalau anda berjaya kumpul 20 cop, anda boleh redeem satu limited edition Bobo Galaxy Puzzle. Tapi nak dapat 20 cop tu memang sangat mahal sebab kena beli 5 kotak Coki-Coki. Cara lain untuk menang, anda boleh dapat melalui lucky draw daripada bola ni ataupun boleh dapat melalui pertukaran kad Coki-Coki. Okey, kita dah berjaya dapat satu telur. Tengok hadiah apa yang kita dapat. Saya nak jemput semua adik-adik yang masuk pertandingan berwarna tadi untuk bila anda. Oh! Baru bantal. Bantal. Wah, tak sangka Adi Ibrahim berjaya dapat bantal yang merupakan hadiah utama dalam mesin telur tu. Selain itu, dekat sini juga ada pelbagai aktiviti menarik. Kita ada pertandingan berwarna, pertandingan baling gelung bulat ni dan macam-macam lagi. Ring ni kan? You all kena baling ring ni dekat sini. Siapa yang dapat 3 dia menang. Yang pastinya, siapa yang join aktiviti kat sini, anda pasti akan pulang dengan hadiah. Jadi, everyone here is a winner. Ini adalah di antara merchandise yang berjaya kami dapatkan untuk event kali ini. Yang pertama, ini adalah kad cop. Kalau penuh cop ni, boleh redeem bantal. Tapi sebab Ibrahim dah menang, tak apalah cop kita. Ini stiker yang abang dan adik dapat sebab join aktiviti Coki-Coki. Seterusnya kita ada mark limited edition, mark Coki-Coki. Yang ini agak rare sebab dengar cerita tak banyak mark ni yang dihasilkan. Nice. Dan yang terakhir, yang paling saya nak sangat, yang saya cari-cari, ini dia bantal Bobo Galaxy Puzzle. Tapi sebab Ibrahim yang menang, jadi bantal ni adalah bantal Ibrahim. Kita pinjamlah untuk video kali ini. Bantal ni agak cool juga sebab dalam bantal ni ada selimut. Jadi dia 2 dalam 1. Bantal boleh, selimut pun boleh. Apa pun, hari ni memang sangat terbaik.